Salam sejahtera dan selamat datang ke video penerangan SMA, iaitu Sistem Mazlan Abbas. Kali ini saya nak terangkan macam mana rakan-rakan boleh maksimiskan ataupun meningkatkan keuntungan dalam program Tuan Excel ini. Dulu masa saya start mula-mula, saya hanya buka satu akaun. Okey. Saya buka satu akaun dan semua orang tu saya letakkan dekat sinilah. Dekat level 1 ni. Jadi apabila tiap kali mereka top up level 1 ni, saya akan dapat 6%. Dan apabila mereka kembangkan bisnes ni, mereka akan dapat lah. Saya akan dapat 3% dan 11%. Okey. Tapi selepas beberapa bulan, saya sadar satu perkara yang saya tak maksimiskan keuntungan dia. Jadi apa yang saya buat? Saya tambah lagi 2 akaun. So, jadi 3 akaun lah. So, saya cadangkan rakan-rakan kalau nak dapatkan komisen yang lebih, terus buka 3 akaun. Cara dia macam ni. Tuan register satu. Apabila dah dapat ID tu, register lagi satu. Bawah akaun yang pertama ni. Jadi, saya panggil akaun kedua. Dan dah dapat ID ni, register lagi satu akaun bawah akaun yang ketiga. Selepas itu, bila saya dapat rakan-rakan baru, kali ni semua saya letakkan di bawah akaun yang ketiga. Kalau saya selalu cerita kembangkan level 1, kembangkan level 1, kembangkan level 1, maksudnya kembangkan level 1 di bawah akaun ketiga. Contoh ni, kalau tuan-tuan tengok, kalau orang ni top up RM10, saya panggil A lah katakan. A ni top up RM10, maksud dia, A ini adalah level 1 akaun ketiga. Level 1, tuan-tuan masih ingat lagi, level 1, level 2, level 3, okey. Level 1, 6%, level 3, 3%, level 2, 3%, level 3, 11%. Saya hanya cerita yang basic saja, 6, 3, 11. Okey. Jadi, kalau A ni top up RM10, A ini adalah level 1 akaun ketiga. Jadi, akaun ketiga ni, level 1 dia dapat 6%, dapatlah 6%. Okey. Level 2 ni, orang yang sama dengan top up yang sama, dia top up RM10, level 2 ni, A ini adalah level kedua, akaun kedua. Level kedua, akaun kedua, jadi dapat 3%, dapatlah 3%. A juga adalah level ketiga, 1, 2, 3, untuk akaun pertama. Jadi, kalau level ketiga, yang akaun 1 ni dapat 11% lah. So, orang ni top up RM10, dia akan dapat RM1 10%. Okey. Jadi, orang yang sama top up RM10 je, kita terus dapat campurkan dua-dua ni, tiga-tiga ni, kita akan dapat RM2, tuan-tuan. Seorang je top up RM10, bawah akaun yang ketiga ni, kita akan dapat, semua sekali ni, kita akan dapat RM2. Jadi, sebab itu saya buka 3 akaun. Salah satu syarat yang saya buat, kalau nak buka 3 akaun ni, nak maksimiskan, kita jangan pakai jangan pakai 3 SIM card ni. Kalau kita pakai 3 SIM card ni, confirm lah kita terlupa nak top up, nanti kan jadi expired. Kan saya dah terangkan, untuk berjaya dalam bisnes ni mesti pakai satu line, tak boleh pakai SIM card yang lain. Jadi saya cadangkan, buat macam saya pun boleh juga. Saya pakai sekeping SIM card dia, satu. Yang satu lagi saya bagi kat isteri saya, satu lagi saya bagi kat anak saya. Saya pesan kat dia orang, jadikan SIM card ini line utama, jangan pakai benda lain, jangan pakai SIM card lain. Kelebihannya, tiap-tiap bulan, abah tolong top upkan. Tapi syarat jangan pakai SIM card lain. Itu je. Jadi, kelebihan dia pula, kalau mereka tak ada top up, mereka tolong ingatkan kita. Jadi, takkanlah jadi SIM card tu expired. Kalau SIM card tu hilang pun, mereka akan beritahu kita. Kita boleh dapatkan SIM card ganti. SIM card ganti RM10 je, tuan-tuan. Jadi, dia tak jadi masalah yang tu. Cuma jangan pakai 3 SIM card ni, bagi dekat saudara mara, ahli keluarga kita, yang kita fikir dia tak akan kembangkan bisnes ni. Tetapi dia mesti jadikan line utama.
cara ni akan maksimiskan keuntungan kita dalam Tuan Excel. Di sini saya cuba tunjukkan perbezaan